yang tengah jadi kegilaan tuan-tuan, XADV 750. Depan K ni ada model V2 dan juga V3. Untuk perbezaan antara dua unit ni, untuk V3 kita mulakan dulu. Dia dah siap sekali dengan winglet. Selain daripada tu, yang ini best. Sebab apa? Tuan-tuan dapat sekali dengan dashcam tuan-tuan, depan dan belakang. Okay, selain daripada tu, untuk unit ni dia tukar dah stand dia ni. Okay, yang itu untuk bahagian V3. Yang ini untuk V2. Lebih banyak jajan tuan-tuan. Macam tuan-tuan boleh tengok, dekat sini ada sekali dengan crash bar. Bag dekat tank ni pun dia dah bagi sekali tuan-tuan. Selain daripada tu, monorack dan juga top box. Kalau kata tuan-tuan nak beli dekat luar, harga dia pun boleh tahan agak mahal lah. Selain daripada tu, mat guard GV pun dia dah ada siap sekali tuan-tuan. Untuk tuan-tuan yang berminat nak dapatkan XADV motor yang tengah panas sekarang ni, tuan-tuan kena cepat. Sebab unit ni tak tunggu orang, orang yang tunggu dia. Tuan-tuan tak perlu tunggu 1 tahun, 2 tahun. Sebab apa? Unit kita ready stock. Kalau kata tuan-tuan berminat, tuan-tuan terus Roger AK. Jumpa lagi. Assalamualaikum.